Babi kau, bodoh. Aku viral kan kau tunggu jap. Salam. Nak bincang sikit pasal motor abang ni boleh? Boleh? Kenapa tu bang? Ni motor 125 CR tahun 2016 ya bang. Ya, betul. Motor tak ada hutan. Tak ada. Saya, bang? Tak ada. Ini abang owner ke atau kedai? Saya owner. Abang owner. Ya. Motor tak pernah accident ya bang? Tak pernah. Nama dalam brand abang punya nama lah, boleh tukar nama? Boleh. Abang biasanya tukar nama kat mana? Saya pakai Maiji lah. Saya ada mesin tamperin tu. Engine pernah Enjin tak pernah buka bang, original lagi. milih macam ni bang? Ha. Jujur saja saya nak jual semula motor abang ni kat Okey. kawan saya. Okey. Boleh? Okey, faham? Kawan saya ni bang, bukan orang sana. Dia nak bayar bulan-bulan kat saya. Maknanya dia nak loan kat saya. Okey. Bila kawan saya datang motor depan-depan, abang bagi tunjuk motor kali. Bila dia nak try lagi cantik, abang boleh bagi try ya? Boleh je. Bila kawan saya datang motor depan-depan, dia ngam dalam motor abang, saya terus lupa nak abang transfer harga 15,999 bang. Itu abang nak bagi saya last tu berapa? Tak dapat abang tu, memang harga net saya bagi. Sebab motor tu murah tu bang. Okey, baik. Itulah bang. Saya tak dapat datang kali dengan kawan saya. Kawan saya seorang je datang tengok motor tak apa kah? Boleh je. Boleh je ya? Boleh. So dia datang seorang, lepas tu nanti harga semua macam mana? Kalau macam ni, bila kawan saya datang motor depan-depan, dia ngam, motor abang, lepas tu abang hantar nombor aku dekat saya, lepas tu saya payment dekat abang. Bila saya payment, hantar resit dekat abang, lepas tu abang bagi motor sekali macam tu. Maknanya dia transfer ke akaun awak lah? Dia letak deposit dekat saya agak-agak 9K macam tu bang, lepas tu saya full payment dekat abang di harga 14,000. So nanti bila dia dah datang nanti, saya tak perlu mention pasal harga semua lah? Bila kawan saya bertanya pasal harga, abang cakap je segala urusan bincang dengan Azman. Si Azman. Boleh ya? Bang, jap. Okey, baik. Nanti abang call balik ya? Kejap. Bang, kejap. Bang, saya call balik kejap. Okey, baik. Halo bang. Ya bang. Bang, bila dia nak datang bang tengok motor? Kejap bang, saya sembang dulu dengan kawan saya. Kalau dia free, saya call abang lah awal-awal. Tapi ya ke? saya ada kerja juga. Habis abang dah buat kerja ni lama ke? Apa dia? Abang dah buat kerja ni lama ke? Macam ni bang, apa-apa nanti saya call abang lah awal-awal bila kawan saya datang. Abang dah buat kerja scam ni lama ke?